Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali kita sekarang ini di podcast kampung je. Okay. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu taala kerana Allah bagi kesihatan dan kesempatan kepada Ustaz dan kepada anda semua dapat sama-sama kita berwacana ataupun berbicara lah, buah santai, tak perlu serius sangat, kita buat secara santai saja. Jadi untuk episod kali ini, episod yang kedua, Ustaz bagi tajuk lah Ustaz bagi tajuk untuk wacana pada sekarang ni ialah ujian sakit. Saya yakin semua di luar sana pernah merasai kesakitan. Kira lah sakit sikit ko, sakit banyak ko. Semua pernah rasa sakit. Sekarang ni ada tetamu di sebelah Ustaz ni. Tetamu yang kita undang khas daripada jauh. Jauh di sana. Jauh di sana. Jadi sahabat kita ni, lepas ni kita dia kenal diri lah. Nama semua kurang lah. Jadi kita undang khas untuk sama-sama kita dengar yang mana tuan punya badan ni dia pengalaman dia apa panggil menghadapi ataupun kena ujian yang sakit ni tak selama tu. Kita dengar diri. Cek dengan panggil dia Tuan Aris. Panggil Tuan Aris lah. Aris. Panggil Aris. Siapa panggil Aris lah. Apa nama penuh kau dia Aris? Boleh kasih. Nama penuh, umur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita angkat telefon. Nama penuh saya Mak Aris bin Awalung. Asal dari Kampung Kebayu. Umur 45 bulan. 45 dah ingat tu 30 hari. 45 dah. 45 maknanya tahun? Tahun lahir. Tahun lahir tahun 1980. 80. 1980. Jadi Abang Aris kita ni dia lahir tahun 80. Kebayu lah kita panggil kita belum ni lah kita dengar dari kata sakit lama dah sakit dalam 20 tahun lebih. 20 tahun lebih? Mungkin dekat tiga sakit sarah lah kerana ACD. Maknanya punca sakit tu accident. Ingat bila tu? Masa accident. Ingat dalam umur 24 masa tu kerja luar masa tu kerja kilang di Nila masa kena Bismillah. Masa kena accident. Masa accident. Dia lagu mana? Masa accident tu, masa tu tengah dalam pertunangan. Elektron. Masa tu. Masa tu duduk rumah sewa. Nak tubik cari kuih pagi. Mana pukul 10. Awak ya? Belum orang kerja lah ni? Sebelum pergi kerja. Belum pergi kerja, tubik cari kuih? Cari kuih. Belum masuk shift pukul 7 pagi. Mana pukul 6.30 tu tubik cari kuih kawasan kat rumah tu. Naik motor. Motor tukang adik. Motor Honda. Tukang dia. Guna motor dia. Pinjam motor dia. Siapa kat Selekuh tu jalan masih denang. Mana jalan tak sibuk. Jalan pagi. Awal pagi. Apa kat Selekuh tu kat Selikuh sikit, tiba-tiba terbalik. Oh, sorang kira ni? Sorang. Babah. Oh.
balik tengah jalan tu ada divider. Oh. Mana tak laju pun lagi. Dalam 2.30. Mana tengah ponggo tu, waktu tu ponggo tu kena divider. Oh. Jadi nak bangun sakit pinggang. Divider tengah jalan tu. Divider tengah jalan. Bangun sakit pinggang. Sakit pinggang, lepas tu bangun duk tengok ada minyak diesel, minyak lori. Minyak lori tumpah atas jalan. Atas jalan. Itu balik tu. Itu licin. Jalan licin. Licin. Jadi balik sakit, balik naik motor selu-selu sampai rumah. Suruh saing dalam rumah tu tejak. Dia besar lagi pada kita. Tu tejak atas belakang. Tejak atas belakang. Tak pergi. Sakit lagi. Tejak. Tak tahan. Bangun tak boleh jalan. Oh, boleh jalan minta tolong saing bawa gigi hospital Semban. Okey. Di hospital Semban duduk sana 10 hari tu agak apa. Tu dah buat ya? Tu dah buat gitu. Dah buat gitu. Lepas tu je masuk air ke mana tak? Air pun tak masuk. Apa duduk gitu? Agak apa. Cuma tunggu nak pergi X-ray di hospital Selayar. Masa tu. Cukup 10 hari pergi X-ray di hospital Selayar. Masuk terowong MRI. Masa tu. Nak tengok sakit mana? Nak tengok sel. Tapi pergi dosis hari tu boleh. Moga tak tahan nak duduk dalam tu. Boleh duduk lama. Sebab sakit. Ya masuk duduk dalam terowong MRI ni setengah jam. Tidak je masuk ubat ke? Tak. Duduk setengah jam, tak sampai setengah jam sakit. Doktor suruh balik semula. Exercise. Mari pulak. Lepas tu balik. Boleh jalan lah saya. Boleh. Tak boleh. Lupuh. Masa tu lupuh. Balik tu bakar ni. Kecil lah tu. Apa kecil? Kecil ada. Lupuh dah masa tu. Lupuh daripada pinggang sampai ke kaki. Lepas tu pergi yang kedua, tekah dalam seminggu lebih. Masa tu duduk sana lagi Ada sumber. Tekah dalam seminggu lebih. Pergi semula waktu tahu ni molek gapo. Kata setengah jam duduk dalam tu MRI ni. Setengah jam. Punya siapa lah lama dia. Boleh apa tu Astrid. Boleh tu Astrid dia molek ayah ngambil di sana juga. Begitu. Dia pergi ambil win ni. Lepas kaki. Tapi apa masa tu? Beli. Beli. Lama lagi. Gigi salah dia molek lepas hospital tu. Gelap. Kita pun tahu dah putus tubik gapo kita pun royak ke doktor. Kata orang tua nak bagi ambil buat balik kampung dah tu. Mari tu nak ambil balik. Lepas tu doktor kata tak boleh. Tak boleh balik. Kita tengok IC sebelah Ganu. Penduduk Ganu. Dia kata kalau balik pun tak ada pakar bahagian ni. Gua doktor tengok dah X-ray apa ni. Tak ada pakar bahagian ni, bahagian sarah ke apa banyak perkara. Memang saya duduk Ganu lah tu, tapi dekat dengan Kelantan, Sepadan. Dekat dengan USN tu. Dia bunyi hospital USN ni. Dia pun panggil semua doktor, dia nak balik dah. Dia nak habis kerja dah. Dia panggil semua semua doktor tu. Mana sakit parut ni? Masyarakat. Buat lulu boleh balik. Dia kata balik rumah dia buat surat Tunjukkan tu lah. Balik rumah surat ni bagi doktor USM. Balik pergi selalu dia kata. Jangan main-main dia kata. Moga main dengan awak sarang. Lupuh ni. Lepas tu dia kata pakar ni ada 3 negeri. Selayar, USN, Pulau Pinang. Sama dengan X-ray MRI ni ada 3 negeri ya masuk. Bagi sarah. X-ray tu ada 3 negeri ya. Lain tak ada. Lepas tu balik. Apa-apa pun
tak pergi kereta. Gua buat apa? Nguruk lah. Nguruk siapa tukar urut tu naik atas belakang, tejok atas belakang. Tejok urut boleh atas teh orang baru belajar jalan. Macam budak baru belajar jalan. Boleh gagah lah. Gatul dinding. Gatul dinding dek main lagu tu seminggu lebih ke apa. Cuma nak buat besar tadi. Jadi cuma. Pekok habis kerah aku. Sakit royak. Lepas tu ayak komik kata gata petal kata. Tak tahan. Kalau nak belah-belah kata aku sakit lagi. Yalah. Gugit tu. Di hospital USN tunjuk surat tu kena ngepek 2-3 dah. Lah tak pergi tarikh dia bagi pun dia. Kena ngepek 2-3 dah. Lepas tu suruh ambil balik lah. Kata tadi tunggu lah. Nunggu tu dah buat. Dia tahan lah. Tahan. Dia tahan. Tak ada sehari. Mana pergi siapa betul masuk buat. Pagi esok tu dia panggil masuk bilik bedah lalu. Sore. Sore. Dia kena dia pergi jumpa kita, dia kata terpaksa kena buat selalu emergency. Emergency. Mana masuk pukul 10 lebih, pukul 10 pagi sampai pukul 5 lebih petang. Baru tu bilik bedah. Mana dia belah tu le belakang. Dia buat pelapik hok tubik. Orang kata jatuh motor tadi, dia tu lapik tu belakang tu tubik. Dia panggil macam oxy. Tubik tekan kau orang sarah. Tu jadi lupuh. Mana dia belah, dia buka dengan besi tu nampak tu lah. Dia tunjuk dalam komputer dia. Kepik orang memang dia. Kepik orang. Dia buat tu. Dia tak bersih tak buka apa, cuma dia buat tu so. Siapa kau siap gapo mana lepas pada belah tu dalam seminggu khabar tak khabar. Orang mari sedar cuma kali selip mata. Ubat biru kuat laju. Pada seminggu baru sedar molek. Sedar molek gapo? Mana belakang tu pak je belah tu alik dalam jahit. Cuma luar tu dia step lu. Stapler ngacik ketan. Dia pakai stapler ya. Pakai stapler. Stapler. Lepas tu dia kata siapa masuk pergi buka, dia kata buka hospital apa dia. Kalau pergi buka jet dia. Pergi buka jet dia lepas pula situ sekali lagi. Dia spray dulu. Nombor stapler tu. Okey siap dah dia. Okey kok. Tidak siap dah. Sia sepenuhnya. Cuma dia tutup kulit dia takut kulit tu. Cuma nak buat ubat. Nak buat ubat stapler tu. Dia guna pelayar muncul tajam. Dia spray dulu baru kepik tarik. Bukan setakat kepik cocok mana stapler masuk dalam kulit. Cocok. Ada setengah jam lebih. Tanya oyak sakit ya. Tanya oyak. Lepas tu lagu mana urusan waktu ni? Urusan tu ni untuk kita tak ada apa dah. Dia nak boya tersebutnya. Tapi yang kata jodoh lah. Jodoh. Moga arwah mak tu pun kena dah. Mek pun kena dah. Cuma arwah mak tu kata kalau tak ada PT pinjam PT mak dulu lah tu. Masa tu. Yalah sakit. Pinjam PT mak dulu lah. Wak selesai kata. Dah dia nak juga lah dia kata. Jadi masa boleh jalan ke apa duduk rumah tu gila mereka. Mana orang tapah masa tu. Rumah dia masa tu rumah kayu raya tepi Sungai Kelantan. Kalau nak keren. Mana tinggi lah. Pas papa. Tinggi papa nak naik payung dia. Nak naik rumah dia kena papa ke apa gitu. Tapi motor boleh naik dah satu. Boleh naik dah. Mana bodak ni lagi motor seperti tinggal ni. Mana esok tu kita balik dengan motor. Satu motor RZ. Boleh naiknya balik sore. RZ. Tu lah nak ayatnya bahawasanya sakit hak kita alami tu kita sendiri hak
dapat merasai dia sakit dia. Kita tak nak cerita kat orang payah. Maknanya rasa sakit tu. Mana boleh rasa lah lumpuh macam mana. Mana lumpuh saya dulu dalam sebulan lebih. Mana sebulan lebih tu ubat tu lah. Ubat hospital pun ada, ubat produk kesihatan pun ada. Mana gabung dua tu. Lepas tu lah ni kat kalau nak buat kerja pun memang terhak ada. Lah ni tak boleh nak kerja langsung sebab belum ni pernah buat wiring lepas rawatan apa semua dulu start dengan wiring. Lepas ada lumpuh tu boleh jalan pun tak laguh lah kesal daripada saraf. Mana boleh buat wiring masa tu. Masa bila lumpuh lagi tu. Tengah berubat tu boleh buat wiring. Boleh wiring. Lepas tu masa boleh projek sekolah saing dah boleh projek sekolah di Kuala Koban tu. Boleh buat projek sekolah masa tu lah detik yang kedua kena penyakit macam mana masa tu pergi kerja bekal air botol dua botol sehari. Air gas tak ada. Air gas tak ada. Muka sebelah kedai tu ada kilai gas. Sias botol. Dia boleh. Sias botol. Botol besar kan? Botol besar. Tapi tak ada stiker lah. Cuma kita ada hubur. Kita ada botol kita. Hubur dah beti, beku. Pagi tu ambil bagi kerja 2 botol. Tu jadi sedap tu. Murah lagi, banyak lagi dia. Buat 2 botol. Mana kita pakai togok begitu, tak guna air batu. Mana cair togok. Jadi efek kepada tu lah. Jadi masa tu dalam seminggu lebih. Tubuh letih. Kaki ditumi kaki jadi gelembung air. Mari jumpa mek atau letih lah. Letih tak agak, tenaga lah. Tengok tapak kaki gelembung tu jumpa mek. Dia pun pasal pergi klinik, cek klinik. Balik metal macam mana. Dia gila je. Siapa kau sekarang? Anak kecil manis tu umur dalam 27 atau 28. Umur anak seorang masa tu. Dia kecil manis lama kau sekarang dia. Kita orang paling muda, dia paling awal. Masa tu tak ada lagi kecil manis. Tapi sekarang ni oleh sebab ke pemakanan semua isi rumah. Semua setiap rumah ada kecil manis. Yalah. Dia biasanya kecil manis ni antara pemakanan kita tak terkawal. Yang keduanya daripada keturunan. Keturunan kita. Keturunan tu kita tak boleh nak kata gapo dah. Jaga lagu mana partai pun dia ada. Cuma atas kita pula. Atas kita pula. Pandai-pandai. Pakai kawal. Jadi sekarang ni gapo dia? Sekarang ni kau tak boleh buat harga satu sebab timbul masalah yang ketiga. Masalah ketiga jatuh. Jatuh cuma sekarang ni jatuh. Bila tahu doktor kata suspek jatuh sama ada somak ataupun lemah. Betul ya. Tapi jalan sikit pun lelah dah. Betul. Lah ni ke? Lah ni. Mana air di paru penuh. Kalau air penuh di paru jadi lelah. Nyawa pun jadi speed. Sekat. Di pun jadi speed. Mana yang jalan ni lelah dah tu. Lelah sepeda. Lelah. Kena tali tu lah kena beti le sepeda lelah dia. Tapi kalau naik kereta boleh deh. Cuma tak boleh ni nak tak boleh gerak kaki. Kereta tak boleh nak pergi kalau musim hujan ataupun musim tak panas. Gaung gapo kalau kita pasal kong jadi sebok tak ada. Mudah nak itu. Jadi sekat. Sebok. Kita boleh dengan sejuk lah. Sekarang ni gapo dia rawat dia buat pakai ubat lah kau. Pakai ubat hospital lah. Hospitalan. Dulu kalau zaman nego sah dulu duk pakai ubat produk banyak. Produk kesihatan lah. Produk kesihatan, ubat kapur. Kakak kayu. Lah ni pun ada lah air kakak kayu sikit-sikit. Kapur dengan ubat hospital. Pakai lah ni. Gila-gila. Contoh kalau kakak kayu tu
air kapal lah setakat ni. Ya. Mana air cooling. Maknanya kalau dia masalah air banyak tu dia kena air tu pun kena rawat minum ya tak boleh. Dia kena rawat tapi kalau musim kemarau tak boleh nak ok juga. Yalah. Pasal kena minum. Kadang-kadang dia ni hari bangun pukul 3 tu buat kerja tu 2 gelas atau 3 gelas ada air. Air. Dia ni hari. Air biasa ke air batu? Kalau dia ni hari kopi lah sering batu. Kopi paket. Tapi kalau batu doktor tak boleh ya? Air batu kurang. Kita sendiri doktor tak ada air. Cuma kita sendiri. Kurang ke air batu. Mana nak boleh siapa kau gelak tu siapa kau malam ni banyak kalah lah air. Cuma kita pandai-pandai kawal. Mana kalau kita suruh dada ni sebut ke apa pakai ubat kecing. Dipanggil ubat tu ubat sembak. Air. Susu kok sembak. Kalau makan ubat tu banyak ia kecing. Jadi betih kita jadi kepek. Mana air tu banyak. Lepas tu maknanya pengalaman tu jauh tak daripada muda-muda dulu sampai sekarang. Mana pengalaman sakit tu kan? Dia sakit. Sakit tu orang panjang lah, panjang. Sakit uduh-uduh tu ada dah mula-mula. Masa kerja kilang tu gauk. Gauk tu ada dah. Mana kalau balik gaya haji lepas tu pergi pula memang tak nak kerja lagi. Seminggu. Buat makan lagi ni. Duk pegang gauk. Tapi alhamdulillah jumpa kopi Gano tu. Makan kopi Gano tak ada habis kopi tu. Sampai sekarang ni tak ada gauk. Mana gauk masa tu dua-dua kaki. Mana ibu kaki tu dua-dua sendi. Masa tamat sama kopi Gano. Pakai kopi Gano. Mana dua sendi kaki bekok merah. Lihat jalan rasa. Lepas tu sekarang ni lagu mana tu? Maknanya belanja lah. Sekarang ni agak ke ni lah apa? Belanja gantung kau rumah muka dia nego. Kita bagi tu dulu. Kita ada ni apply apa? KM apa? Dulu boleh dulu. Bantu kebajikan. Dulu boleh bagi anak dulu. Sekolah. Untuk anak. Untuk ini tak ada. Sendiri tak ada lagi. Engkau alun diri lah kalau kita pergi metok kan. Engkau tu dia tanya orang kampung engkau. Bagaimana keadaan kita kampung? Tanya kampung kan? Tanya orang kampung lah. Bagaimana kita gini. Tapi kita malah bas. Awak senyap alun dulu. Pernah gila lah. Pernah. Aku pergi jabat medan pun. Medan sendiri mari rumah itu. Tapi tak boleh juga. Senyap. Medan itu pergi mohon asapi api banyak. Bukan masalah ni. Bukan kita metok tu. Boh TMB sendiri. Suruh. Dia beri cadangan lah. Bukan setakat suruh dia sendiri si borang. Dia pergi sebuah sendiri. Lepas tu dia sendiri mari dengan boh Medan sini. Habis boh Medan mari tahun lepas lah. Mari tanya lebih kurang ada. Ya. Dia berusia 2 tu pula kan? Kemungkinan dia fikir kita duduk Kedah nampak lain sikit. Lesar lah maknanya. Lepas dia mari tu lesar ke urus sapi tu? Tak ada ke satu. Tak ada ke satu. Ya. Ada tindak langsung. Tak tanya dia apa? Doa. Tak tanya dia. Apa kata pergi di jabat TMB. Mungkin bos TMB bos Tino itu kan. Kalau dia sendiri. Dia nak tanya dia apa. Apa kata tanya. Mungkin bos TMB tak tahu. Sebab apa tak lulu. Ya, pihak Medan juga apa. Mungkin bos Medan mari. Jadi yang kedua masa hak dulu pun bawa ada saing duk Ganu di bawah seisi. Pergi di jabat Medan jumpa orang Medan jetis tu. Dia sebalik. Masa tubuh ada orang Medan lagi. Dia kata balik isi online dia kata. Payah dia barang. Online lah. Tak isi. Tak isi lah. Gua tak pandai. Tak pandai tak ada ni. Iyalah.
pakai senyap gitu. Oh, dia isi online masa tu. Kalau hak kampung mulut, kita duduk di kedai ni macam-macam mulut orang kampung. Dia kata kita piti banyak lah. Ni duduk kedai dia. Pok piti banyak. Oh mana kena ayah kata ayah. Ayahmu piti banyak. Apa pun tak kerja pun. Jadi alat segitu apa ayah? Alat segitu. Jadi apa ayah? Jadi kita jadi malah bahasa jadi senyap. Duduk dari rumah gabung. JKM. JKM boleh anak hari tu tak pakai tak tanya. Lagi. Cuma masalah sekarang ni hak untuk diri sendiri tu tak ada lagi lah sekarang ni. Kak, kita buat ada ke you. Cuma dia kata tangguh dulu hari tu tak. Tidak itu, kata tangguh dulu. Tak lagi. Tak lagi lah. Mau kita tangguh apa dia? Permohonan. Maknanya tak perlu pohon lagi. Kawan. Mungkin dia kata itu semula. Oh, isu semula. Aku penuh kota ke mana ke. Aku lepas hari tu pohon semula lah. Mula. Pasti tak lagi ya. Tak lagi. Takkan. Biasa kalau nak pergi situ. Moga parking keluar jalan kaki masuk dalam lepas tu naik ke atas dulu. Belum. Atau gila dulu. Sebab kalau JKN ni kalau kita mohon dia juga saya mari melawak dia. Mari melawak tengok kita tanya. Tu lah. Moga kita duduk kedai. Ayo. Mana payah kalau kita duduk rumah buruk dulu mudah. Dari kedai. Dari kedai macam-macam orang kenapa. Dari kedai lagi, orang tengok kopok lagi. Kadang-kadang anak beranak sendiri tengok atas ayuh lah. Tak apa, ayuh mau banyak itu. Kita kerja tak apa. Okey, ayuh nak tanggung kita betul boleh. Betul kata. Payah juga. Jadi kita lah ni kita fikir nak besar nak habiskan anak sekolah. Jadi kita tak boleh nak ngeluh, tak boleh apa, cuma kita buat kerja tu kerana nak besar anak. Ya. Kita ni nak besar anak dulu. Ya. Kita tak fikir diri kita ni ada piti kau tak ada sekolah. Ana hidup mati aku, ana Allah Taala. Anak boleh belajar. Asal anak boleh belajar. Moga sekolah laku lagi. Yalah. Kalau ikut agak sakit juga, orang rumah sakit. Jadi kalau dia sakit juga, kohok sikit. Kalau kita sakit tak apa, dia boleh hak kerja. Kalau dia sakit, kalau hak kerja mana paling cari PT. Anak-anak sekolah. Yalah. Anak sekolah menengah hak 3 orang. Sekolah rendah seorang. Itulah Ustaz nak show ke apa pada penonton sekalian lah. Maknanya hakikat sebenar kita tengok luar tu tak serupa dia alami. Sebenarnya gitulah. Maknanya kalau kita panggil nak mohon gapo-gapo kadang-kadang dia banyak PN. Banyak alasan kadang-kadangnya lah. Dia tak tahu hakikat sebenar kita nak ke mana. Dengan periknya, dengan sakitnya. Gitu. Jadi itulah Ustaz nak beritahu kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala disebut kepada kita, okey. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maknanya Allah tidak akan beri timpa kesakitan kepada kita ataupun beban kepada kita mengikut kemampuan kita. Maknanya Allah bagi beban kepada kita mengikut kemampuan kita. Dia boleh mampu ke tak alami benda tu. Ataupun dia fikir benda tu. Patutlah kita nak kongsi dengan anda semua apa yang diceritakan dan dikongsikan oleh cara kita Abang Arif awal long. Maknanya tu panggil buat masa sekarang Abang Arif ni dia tak boleh buat kerja lah. Tak boleh buat kerja. Dia tak boleh buat kerja dengan dia punya keunggulan dia memang membataskan. Dia tak boleh buat kerja. Dengan kaki dia. Nanti Ustaz share lah, saya share, saya ambil video sikit. Kalau dia izin, kita tengok. Maknanya dengan ketidakmampuan dia tu untuk kerja. Bukan kita suka, tapi kemampuan dia tu terbatas oleh kerana sakit.
Sebab itulah hak mana ada sekarang ni dapat orang panggil dapat dengar apa yang dikongsikan oleh Abang Arun. Okay. Cuma sekarang ni sepenuhnya agak ke ni kat Siti jual. Agak dia. Agak je kalau dia sakit kan. Kalau dia sakit dia kalau dia tak makan gitu. Okey. Anak-anak pun tak makan. Okey. Sekarang ni Abang Arun ni dia jual kedai makan. Orang puai dia jual kedai makan. Jadi alhamdulillah maknanya orang puai dia tu boleh lagi walaupun dia pun usaha juga. Tak Siti apa Siti Abang Arun pun kadang-kadang usaha juga tapi terpaksa juga jual nasi pagi untuk mencari rezeki untuk menyara keluarga. Untuk menyara keluarga. Paling penting sekarang ni hak macam Abang Arun sebut tadi, persekolahan anak-anak tu. Persekolahan anak. Biar anak-anak dia dapat belajar. Itu hak paling utama sekarang ni. Itu yang paling utama sekarang ni. Okay. Nah, jadi orang panggil banyak cuba lah ke. Banyak cuba lah Banyak cuba oleh pihak apa? Keluarga Abang Arun kita dengar je. Bagaimana pada permulaan dia dapat aksiden tu. Kata Allah bagi ujian pada dia sampai sekarang. Sebab itulah Ustaz nak showkan kepada hak mana dengar ni, hak mana melihat sekarang ni, sekiranya ada cadangan ataupun ada apa-apa bantuan yang boleh kita ringankan beban dari keluarga, insyaAllah kita lalukanlah kepada anda yang mana melihat ni, insyaAllah. Cuma Ustaz galakkan anda semua yang mana melihat ni boleh tolong share-sharekan video ni agar ramai yang dapat dengar perkongsian saudara kita tadi. Jadi sekarang ni hak sekolahnya Pak dia. Pak Sulung bawah sana ini. Boleh. Umur berapa? 19 diploma. Diploma. Sulung diploma. Dua tingkatan ini. Pak. Ini Pak. Tiga Pak. Jadi Pak. Bila dua. Pak. Ya, Mimi. Nombor 2 dia. 2. Terus Pak Mila. Nombor 3 2. Nombor 3 Samila. Ya. Kata 2. Nasruddin dia. Dia 2 belakang. Lepas tu hak bosu mak dia 3 sekarang. Dia 3 sekarang adik mak bosu dia ni. Maknanya Abang Arun ni ada 4 orang anak lah orang anak Sulung diploma sekarang ni. Lepas tu hak nombor 2 tingkatan Pak, sekolah Nasruddin. Hak nombor 3 pun Nasruddin tingkatan 2. Dan hak bosu sekarang ni ada sekolah dekat ni Gobayu ni lah, bosu adik mak. Jadi itulah orang panggil lumrah kehidupan sekarang ni. Mana-mana kita sekalipun kira lah anda semua sekalipun, memang Ustaz yakin lah kita pernah merasai panggil kesakitan beban bila kita ditempa kesakitan. Sebab itulah kita bila kita sakit ni kita kena paling penting kena ingat kepada Allah SWT. Kita ingat kepada Allah SWT, kita doa, kita minta daripada Allah SWT, kerana Allah beri rezeki kepada kita. Kita kena ingat hanya Allah yang memberi rezeki kepada kita. Allah Ar-Razzaq. Allah itu pemberi rezeki kepada kita semua. Jadi sekarang ni kita di samping kita usaha, kita kena berdoa kepada Allah SWT. Jadi mungkin setakat tu dulu ke. Apa saja ada? Ada saja. Ada saja dah. Apa ya? Dah. Jadi maknanya insya-Allah lah. Maknanya apa yang dikongsikan bagi kita sangat-sangat berterima kasih lah kerana sudi mari untuk podcast kampung kita ni, insya-Allah. Maknanya saluran hak kita ada ni kita cuba manfaatkan sebaik mungkin dan kita cuba sama-sama membantu lah sama-sama membantu hak mana mendengar sekarang ni, dan Ustaz akan share video apa yang dialami oleh Abang Arun, insya-Allah.
Pego ayat itik. Ni Ustaz share sikit. Ustaz share sikit ni keadaan kaki. Ni urat ni dia doktor kerak dah deh. Doktor kerak dah urat sini. Ni tinggal sekarang ni. Pak potong. Pak potong jari. Nampaknya urat ni terpaksa dikerak sebab dia rosok lah. Okey, diabetes. Lepas tu kaki ni sebelah kanan. Sebelah kiri. Blue band tak rasa. Blue band mana? Tapuk. Nampak? Ni blue band. Ni kaki kanan. Sendi. Lecok. Sendi sekarang ni sakit sendi lah. Sendi lecok. Okey, lecok. Dobit daripada sarung ni. Lepas tu belakang dia. Belakang. Jadi saya rasa setakat tu dululah, insyaAllah. Setakat tu dulu untuk perkongsian wacana pada kali ini, yang mana kita ambil tajuk dia ujian sakit, bagaimana kita nak menghadapinya, insyaAllah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Kita tangguh dulu lah, insyaAllah. Kita jumpa episod yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subscribe to my channel.